Kita selalu cakap pasal kuasa kan? Tapi sebenarnya, kuasa paling besar untuk ubah nasib kita bukan ada pada ahli politik. Kuasa tu ada pada kita, para pengundi. Jom kita bongkar macam mana satu undi je boleh jadi penentu sama ada longkang depan rumah kita dibaiki ataupun hak-hak Sabah dapat dikembalikan. Okey, jom kita mula dengan benda yang saya pasti semua orang pernah rasa. Tahu tak perasaan geram tu bila kita berdepan dengan masalah-masalah harian yang nampak kecil tapi sakitnya hati. Contohnya macam ni, tengah syok-syok bawa kereta, tiba-tiba gerebok terlanggar lubang. Mulalah kita fikir, tayar koki ke tak ni? Memang botong steam kan? Ataupun bila kita drive malam-malam, terutamanya kat jalan kampung. Kelap keliter, risau, seram, semua ada. Takut terlanggar haiwan melintas atau lebih teruk lagi, memang bahaya. Yang ni paling champion. Longkang tersumbat, bau dia menusuk sampai ke jiwa raga. Tak payah cerita panjang, kita semua dah masak sangat dengan benda ni. Jadi persoalan dia, kenapa? Kenapa masalah-masalah ni macam tak ada kesudahan? Kita mengadu, kita bising kat media sosial tapi pusing-pusing, tahun depan benda yang sama jadi lagi. Sebenarnya, siapa yang patut kita salahkan? Tapi, macam mana kalau saya cakap jawapannya sebenarnya ada kat kita? Macam mana kalau kuasa untuk selesaikan semua masalah ni sebenarnya bermula dari kita sendiri? Okey, jom fahamkan sistem kat Sabah ni. Simple je sebenarnya. Kita sebagai pengundi, kita keluar mengundi untuk pilih Ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN. Kumpulan ADUN yang menang ni, dorang akan bentuk kerajaan negeri. Lepas tu, kerajaan negeri inilah yang akan lantik orang-orang dalam kerajaan tempatan. Macam majlis pemandaran atau majlis daerah tu, dorang ni lah yang sepatutnya uruskan hal-hal harian kita. Nampak tak kaitannya sekarang? Maksudnya, adun yang kita pangkah tu, dialah yang secara tak langsung pilih orang yang akan baiki lampu jalan atau bersihkan longkang kita. Jadi, undi kita tu bersambung terus dengan masalah-masalah harian yang buat kita pening kepala. Dan inilah bahagian yang paling penting. Tahu tak? Golongan muda yang berumur antara 18 hingga 39 tahun, sebenarnya kita ni merangkumi lebih separuh daripada jumlah pengundi di Sabah. Ya, anda tak salah dengar, 55%. Ini bukan lagi cerita pasal mempengaruhi keputusan. Ini bermakna, suara orang muda, undi orang muda adalah kuasa penentu. Kitalah yang akan putuskan siapa yang akan tadbir Sabah untuk 5 tahun yang akan datang. Kuasa tu ada di tangan kita, bah.